Kenapa Selangor tak ada? Sebenarnya Oh, contoh. tadi tu saya nak terangkan tadi tu. Tapi macam tak apalah, kejap kita terangkan. Dia kan lewat cuit-cuit lah. Kejap lah. Okay, so kenapa kita cover untuk 7 buah negeri sahaja buat masa ini, yang lain-lain tu belum lagi, sebab kita tengok pada Perlembagaan Persekutuan, isu kebersihan ni dia berada di bawah concurrent list, senarai bersama. Jadi dia punya tanggungjawab tu tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, dengan PBT. So that's why negeri-negeri ni dia ada pilihan untuk terima Akta 672 ataupun tidak. Jadi 7 negeri ni, 7 negeri yang kita dah sedia ada sekarang ni yang menerima. So itu sebab lah lepas ni kalau orang tanya, sebab saya pun tengok juga dekat medsos kan, orang tanya kenapa kat sini je, kenapa kat sini, kenapa Selangor tak, kenapa Selangor tak. Dia orang macam meminta-minta tau. Diorang minta, kita beri. Meminta-minta, menekan-nekan. Ataupun untuk pemahaman yang jelas, Yeah. kita bagi contoh yang orang paling suka lah cuti. Selangor cutinya Betul. Sabtu Ahad. Depends pada dia. Kelantan cutinya Jumaat Sabtu. Betul. Kan negeri masing-masing lah. Okey. So Silakan. yang itulah Puan Azura.